Hai korang, saya Zira. Okay, so hari ni saya nak tunjuk lokasi kedai. Kalau korang dah pada chain, korang nampak traffic light chain ni, korang masuk ke kanan. Okay, lepas tu nanti korang kena jalan straight je. Sampai dekat traffic light depan ni, korang kena berhenti sekejap lah. Nanti bila dah hijau, baru korang jalan. Lepas tu dekat jalan ni korang sama juga, jalan straight sampai kat jambatan ni ada traffic light, korang masuk ke kiri. Okay, lepas tu sama juga, lepas korang dah masuk ke kiri tadi, korang jalan straight je. Ini adalah traffic light yang pertama. Lepas tu korang jalan terus saja. Lepas tu dah tak ada traffic light dah. Tapi kat sini akan ada roundabout. Okay, so dekat roundabout ni korang kena jalan terus saja. Macam saya buat ni. Nanti jalan depan sikit ada sekolah. Lepas daripada sekolah tu ada jambatan kecil. Okay, dekat sini korang jangan terus belok ikut kereta wajar tu. Korang masuk ke lorong yang saya masuk ni. Okay, lepas tu U-turn. Lepas tu korang jalan terus lagi. Okay, kedai kita ada dekat sebelah kiri ni. Okay, itu sajalah lokasi kedai kita dekat Durian Tunggal Melaka. Bye. Explosions, iron guards,